Ramadan Karim, dan kita sekarang ini bersama-sama dalam slot Bulan Wakaf Kebangsaan, masih lagi bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan insya-Allah seperti biasa semenjak daripada 5 tahun yang lalu kita buat pada bulan Ramadan insya-Allah. Kita nak cerita berkenaan dengan inisiatif pula. Inisiatif YWM, iaitu Yayasan Wakaf Malaysia sepanjang Bulan Wakaf Kebangsaan. Kita akan bersama dengan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, iaitu Encik Abdul Halim Mat Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ami. Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, baik. Ini sepertinya rentetan daripada slot sebelum ini untuk kita bertanya. Mungkin ramai yang tak tahu. Tadi dah dengar ni dengan semangat ni. Baik. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak berwakaf ni. Kan? Jadi mungkin ramai yang tak tahu wakaf ini lebih mudah. Jadi apa antara pilihan produk wakaf dan platform yang disediakan oleh YWM untuk memudahkan orang ramai berwakaf? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak kepada semua penonton TV Hijrah. Baik, di Yayasan Wakaf Malaysia ni kita semenjak bermula pada tahun 2008 lagi dah 17 tahun lebih kita di persada wakaf ni sebenarnya kita telah mempelbagaikan produk-produk wakaf kita lah. Fokus kita di Yayasan Wakaf Malaysia adalah lebih kepada wakaf tunai. Sebab kalau ikut perlembagaan persekutuan, wakaf ini adalah bidang kuasa ataupun milik Majlis Agama Islam negeri-negeri. Jadi harta-harta wakaf tu memang di negeri. Jadi kami di Yayasan Wakaf Malaysia ni difokuskan ataupun diberi mandat untuk mengumpulkan dana wakaf tunai. Jadi untuk dana wakaf tunai ni kita pelbagai produk. Sekarang ni kita ada lebih kurang 24 ke 25 produk yang telah kita lancarkan semenjak tahun 2008 lah. Macam tadi disebutkan oleh CEO saya Dr. Rizwan, ada wakaf armalahnya, wakaf kesihatannya, wakaf pendidikannya, dan kita pelbagaikan supaya masyarakat mempunyai pilihan. Dia boleh memilih produk apa yang berkenan di hati, yang dapat mengisi keperluan dia untuk berwakaf lah. Dan antara dalam banyak-banyak produk ni kita bahagikan kepada sektor lah. Ada sektor kesihatan, ada sektor pendidikan, ada sektor keagamaan dan sebagainya. Pelbagai produk yang kita buat lah. Dan untuk pilihan platform kita, kita mudahkan masyarakat untuk berwakaf lah. Antaranya yang kita buat yang paling mudah adalah melalui potongan gaji. Jadi kita buat sekali sahaja isi borang, kita daftar. Lepas tu gaji kita akan dipotong setiap bulan. Tanpa kita sedar kadang-kadang tu kita dah berwakaf. Ini pada saya satu kaedah ataupun inisiatif yang paling mudah kita buat dan menyebabkan kita boleh berwakaf secara konsisten setiap bulan. Dan selain daripada itu, kita juga di Yayasan Wakaf ni kita ada sistem. Kita gunakan sistem yang kita sebut sistem wakaf tunai Malaysia. Dan dalam sistem wakaf tunai Malaysia ni masyarakat boleh sama ada boleh masuk dalam sistem berwakaf sekali sahaja, ataupun kalau dia nak buat secara bulanan dia boleh mendaftar. Dia daftar dalam sistem itu, letakkan amount dia berapa dia daftar, dia boleh juga namakan wakaf dia ni untuk siapa. Kalau untuk almarhum ibu ayah ataupun saudara mara ataupun untuk diri sendiri juga dia boleh berwakaf secara konsisten setiap bulan di sistem kita. Dan kita juga menggunakan teknologi-teknologi sekarang lah, macam platform-platform bayaran secara QR, bayaran secara bank online banking dan sebagainya lah. Ini untuk memudahkan dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk berwakaf. Sebab wakaf ni mudah sebenarnya. Kan? Macam kita buat kempen, ada satu kempen wakaf RM1 je. Jadi dengan RM1 ni sebenarnya kalau ikutkan sekarang ni, kalau kita bagi anak-anak kita RM1 ni tak pandang pun. RM1 ni mudah sangat. Kata macam tak ada nilai, tapi di sisi Allah SWT RM1 ni nilainya kalau ikutkan pahala berwakaf tu 700 kali ganda. Jadi untuk bulan Ramadan ni fokus kita bila kita masuk bulan Ramadan ni dengan janji Allah SWT melalui sabda Nabi, setiap amalan di anak Adam di bulan Ramadan ni digandakan 10 kali ganda. Jadi dengan pahala berwakaf tadi yang Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tu 700 kali ganda, dalam bulan Ramadan pula 10 kali ganda, jadi berganda-gandalah pahala berwakaf itu. Jadi kita memberi peluang kepada masyarakat kita dalam bulan Ramadan ni untuk meningkatkan amalan kita, selain daripada berpuasa, qiyam di malam hari juga kita tambah lagi amalan kita dengan berwakaf. Masya-Allah. Dan inilah juga antara fokus utama inisiatif Yayasan Wakaf sepanjang bulan wakaf kebangsaan tahun ini. Saya suka bila Tuan berikan kepada kita ayat itu menjadi motivasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ila akhir ayat insyaallah. Sadaqallahul azim. Baik, jadi bila kita tengok sepanjang bulan wakaf kebangsaan ini, Yayasan Wakaf mereka juga turun padang. Kalau kita turun padang menyantuni masyarakat, apa antara program-program yang diagihkan dan juga akan ataupun yang telah dilaksanakan, antaranya kempen berwakaf dan sebagainya. Dan kalau kita dengar hari ini, adakah kita juga boleh turut berserta dengan kempen ini dan bagaimana untuk berbuat begitu? Baik, dalam Ramadan ni kita fokuskan kepada satu, kita memberi bantuan kepada masyarakat kita yang kekurangan lah, yang tidak bernasib baik, yang tidak memiliki, kadang-kadang tu ada tidak kemampuan untuk menyediakan makanan. Kita sediakan bakul makanan ataupun kotak makanan untuk diagihkan kepada masyarakat yang memerlukan lah. Di samping itu juga kita menyantuni golongan-golongan rentan seperti anak-anak yatim. Kita buat jamuan majlis berbuka puasa bersama mereka, majlis berbuka puasa kepada pewakaf-wakaf kita juga. Bersama-sama pewakaf kita juga kita buat majlis untuk meraihkan mereka. Dan satu aktiviti yang saya rasa agak unik yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia ni ialah program singgah sahur. Singgah sahur ni kita pergi turun bermula daripada 12:30 malam, kita menyantuni golongan-golongan yang terkesan ni, kita singgah dan kita berikan makanan sahur untuk mereka sambil menyantuni mereka lah. Itu antara projek ataupun produk-produk yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan ni, selain daripada kempen-kempen untuk yang berwakaf yang kita sebutkan tadi. Okey, jadi macam kalau ada yang menonton ni nak join, boleh ke? Bagaimana nak sertai? Baik, satunya adalah dengan menyertai wakaf itu sendirilah. Dengan berwakaf melalui platform-platform yang saya sebutkan tadi. Dan juga kita galakkanlah masyarakat kita yang paling mudah sekali, kalau ada kaki tangan kerajaan yang nak berwakaf ni, kita sediakan kemudahan potongan gaji, iaitu kita kod 4474 lah di AG tu. Kalau isi borang tu, mana majikan nanti akan buat permohonan kelulusan untuk potongan gaji tu, mana setiap bulan kita akan dipotong gaji kita lah untuk berwakaf. Dan kami dalam sistem kami disediakan laporan. Jadi setiap orang yang berwakaf ni, kalau dia perlukan resit, kita akan bagi resit. Dan juga satu lagi kelebihan berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia ini adalah setiap sumbangan wakaf kepada Yayasan Wakaf Malaysia ni layak untuk mendapat potongan cukai di bawah atau cukai pendapatan sebanyak 10% daripada aggregate. Ini sebagai tambahan kepada pahala yang berganda-ganda disebut tadi. Pahala pun dapat, orang kata kelebihan potongan cukai pun dapat. Masya-Allah. Saya rasa ini adalah antara satu inisiatif yang baik sebab kadang-kadang kita ni pun nak konsisten dengan cara inilah. Ya, betul. Dan sebelum ni kalau kita dengar potong gaji untuk bayar zakat, tapi kali ini kita dengar potong gaji untuk berwakaf. Insya-Allah. Jadi sebagai penutup, apa antara seruan daripada Yayasan Wakaf Malaysia kepada para penonton di rumah, para penonton di luar sana yang ingin mengambil peluang sempena bulan wakaf kebangsaan ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya bulan wakaf kebangsaan ini bila kita lancarkan bermula pada tahun 2021 adalah untuk menggalakkan dan mengimarahkan wakaf di Malaysia ni. Seperti yang kita semua sedia maklum, selain daripada Yayasan Wakaf Malaysia, sebenarnya wakaf di negeri-negeri juga aktif mempromosikan wakaf. Jadi sebagai galakan ataupun sebagai seruan kepada semua, kita mohon semua untuk sama-sama kita mengimarahkan wakaf ini dengan berwakaf, sama ada di Yayasan Wakaf Malaysia sendiri ataupun melalui majlis-majlis Islam negeri. Ada 14 di Malaysia ni yang tuan-tuan puan-puan boleh menyumbangkan wakaf masing-masing. Sebab kami di Yayasan Wakaf Malaysia ni, kami sentiasa bekerjasama dengan Majlis Islam Negeri. Semua projek-projek ataupun wakaf yang kita laksanakan, kita bersama dengan negeri. Kita turun pun ke Padang melalui Majlis Islam Negeri. Sebab kita tak tinggalkan mereka. Mereka juga alhamdulillah semua negeri memberi kerjasama sepenuhnya kepada Yayasan Wakaf Malaysia bersama dengan kita. Sama-sama kita mengimarahkan wakaf tambah-tambah lagi lah di bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Itulah dia, insya-Allah harapan daripada Yayasan Wakaf Malaysia, insya-Allah. Dan lebih-lebih lagi, ini adalah antara bulan yang paling masya-Allah penuh keberkatan dan juga bulan wakaf kebangsaan 2026, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Encik Abdul Halim Mat Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Jazakallah khairan katsira. Dan saya doakan semoga institusi wakaf ini terus berkembang menjadikan Malaysia ini bumi wakafan, insya-Allah. Para penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini.